Berminat nak tahu cara tanam halia? Tengok video ni sampai habis. Sebelum tu, siapa dekat sini yang berminat tentang herba, tentang halia dan nak dapatkan offer untuk produk Mr. Bentong, boleh follow akaun ni. Yang tak follow, tak dapat offer. Sebenarnya nak tanam halia bentong ni ada banyak kaedah dia. Ada kaedah polybag, ada kaedah guna sistem hidroponik, ada kaedah guna tong besar macam ni pun boleh, nak guna bekas besar pun boleh, tak ada masalah. Tapi Mr. Bentong recommend polybag. Langkah pertama, dapatkan benih halia bentong. Okey, bukan halia biasa, bukan halia China, halia Thailand, halia Indonesia dan lain-lain. Tapi halia bentong. Nak cari dekat mana? Jangan risau, dekat beg kuning ada. Untuk benih halia tu, pastikan ada rhizome yang sihat ataupun nama dia ubi halia. Macam tu lah lebih kurang. Nampak ada warna putih-putih tu? Pastikan dia ada banyak macam ni. Yang bagus dan halia yang cukup tua untuk ditanam. Okey, untuk saiz polybag saya recommend yang 16x16 dan pastikan dekat bawah tu ada lubang untuk elakkan air bertakung. Okey, untuk tanah kita buat campuran, tanah hitam 50%, 30% tu kokopit, 20% pasir halus. Kita boleh guna juga tahi ayam, itu baja organik sebagai tambahan. Okey, langkah pertama kita kena rendamkan rhizome tadi selama 2 hingga 3 jam. Lepas tu kita ambil rhizome tadi, kita tanam 1 hingga 2 inci dalam tanah. Pastikan tunas dia tu yang putih tadi tu dia hadap ke atas tau. Lepas tu jarak antara rhizome macam ni, kita kena jarakkan 6 hingga 8 inci. Dan kita kena siram dengan air 2 kali sehari, pagi dan petang. Untuk penjagaan pokok halia ni, kita kena konsisten siram setiap hari, tapi pastikan air tidak bertakung. Lepas tu setiap minggu kena tambah baja organik. Pastikan tanaman halia kita ni dia dapat pencahayaan yang cukup, iaitu 50 hingga 70%. Dan kita kena kawal serangga perosak guna racun organik. Akhir sekali, untuk penuaian halia 4 bulan hingga 8 bulan dikira halia muda, 9 bulan dan ke atas kira halia tua. Ini tips tambahan, korang boleh guna spun hidroponik ataupun sabut kelapa. pH AB mix ni kena kawal pada 5.5 hingga 6.5. Jadi siapa yang berminat untuk tanam halia ataupun nak tahu lebih lanjut pasal halia bentong, boleh komen dan jangan lupa follow akaun ni. Nak dapatkan produk halia bentong ataupun nak benih halia tadi untuk tanam, boleh tekan dekat link dekat bawah. Ada minum, ada sihat.